Kalau sebut pasal pencakar langit, jangan pandang sebelah mata kat rantau ASEAN tau. Dua gergasi baharu dah muncul dan mereka bukan setakat mengubah latar langit je, tapi mereka membawa cerita yang sangat berbeza tentang cita-cita, identiti dan semestinya kehebatan kejuruteraan. Okey, jom kita mulakan pertembungan epik ni. Di penjuru kiri dari Kuala Lumpur, Malaysia, kita ada Merdeka 118, tingginya 678.9 meter, bangunan kedua tertinggi di dunia tau. Dan di penjuru kanan pula dari Jakarta, Indonesia, Autograph Tower, pemegang tahta bangunan tertinggi di seluruh hemisfera selatan. Tapi kan, ini bukan sekadar perlumbaan siapa lagi tinggi. Ini pasal macam mana kejuruteraan manusia menakluki cabaran alam yang memang sangat berbeza. Baiklah, sebelum kita masuk bab kejuruteraan yang lebih mendalam, jom kita tengok dulu data fizikal kasar kedua-dua menara ni. Nombor-nombor ni pun dah cukup buat kita kagum. Serius. Cuba tengok perbandingan ni. Merdeka 118 ni bukan setakat tinggi, dia betul-betul menjulang mengatasi menara berkembar Petronas, ikon yang kita semua kenal tu. Ketinggian dia ni memang letak di dalam liga lain. Sebelah dia, Autograph Tower nampak macam rendah sikit kan? Tapi jangan salah faham, dia lagi tinggi dari semua bangunan kat Australia dan merupakan pencakar langit super tall pertama kat Indonesia. Satu kebanggaan. Sekarang, kat sini perinciannya jadi sangat menarik. Merdeka 118 dengan 118 tingkat dan puncak setinggi 160 meter memang jelaslah menang bab ketinggian. Tapi, cuba tengok Autograph Tower. Walaupun cuma 75 tingkat, fakta yang dia ni menara tertinggi yang pernah dibina dalam zon gempa bumi yang super aktif, itu menjadikan pencapaian kejuruteraan dia setara hebatnya kalau bukan lagi kompleks. Nanti kita kupas lagi pasal ni. Jadi, di sinilah perbincangan kita jadi betul-betul menarik. Kita dah tak cakap pasal tinggi dah. Sekarang kita cakap pasal kelangsungan hidup. Setiap menara ni direka untuk lawan kuasa alam yang berbeza dan sangat kuat. Ini kira macam pertarungan muktamad antara rekaan manusia dengan kuasa alam. Untuk Kuala Lumpur, musuhnya datang dari langit, angin. Bayangkan, kat ketinggian lebih 600 meter, kelajuan angin tu bukan main-main punya kuat. Bagi Jakarta pula, musuhnya datang dari bawah, bumi itu sendiri. Bandar ni terletak betul-betul atas lingkaran api Pasifik yang terkenal tu. Kawasan paling banyak gempa bumi dan letusan gunung berapi kat dunia. Jadi, nak bina bangunan tinggi tu satu hal. Tapi, nak bina bangunan tinggi yang tahan bencana kat situ, itu memang kejuruteraan tahap seterusnya. Jom kita fokus pada Merdeka 118 dulu. Cabaran utama dia, kestabilan aerodinamik. Macam mana nak pastikan struktur yang tinggi, nak dekat 700 meter ni, tak bergoyang macam pokok di tiup angin? Itu soalannya. Dan jawapannya, ada pada reka bentuk ikonik dia. Fasad bentuk berlian tu kan? Itu bukan setakat nak nampak cantik je. Ia sebenarnya satu keajaiban aerodinamik. Cuba bayangkan macam muncung kapal yang membelah air. Bentuk macam ni, dia pecahkan aliran angin. Jadi, daya yang hentam bangunan tu berkurang. Bijak kan? Reka bentuk inilah yang pastikan menara ni tak berayun dengan kuat walaupun kat puncaknya yang tinggi tu. Jadi, poin utamanya ialah kena kuasai prinsip ni, hentaman aerodinamik. Para jurutera kena cipta satu bentuk yang boleh uruskan daya angin yang sangat besar ke atas tu. Dan ini bukan pasal keselesaan je tau. Ini pasal keselamatan struktur, pasal ketenangan fikiran untuk beribu-ribu orang yang ada ke dalam tu. Memang gabungan seni dengan sains yang sangat hebat. Sekarang, jom kita terbang ke selatan, ke Jakarta pula. Cabaran untuk Autograph Tower ni lebih asas, lebih mendalam. Soalannya, macam mana nak bina struktur mega atas tanah yang bila-bila masa je boleh bergegar akibat gempa bumi? Yang ini pula keajaiban kejuruteraan pertahanan. Strukturnya dibina dengan reka bentuk seismik yang sangat tegar atau rigid. Asasnya yang terdiri daripada cerucuk yang sangat dalam mencengkam bumi tu kuat-kuat. Jadi, bila tanah bergegar, keseluruhan bangunan akan bergerak sebagai satu unit dengan tanah, menyerap dan menghilangkan tenaga gempa tu tanpa mengalami kerosakan struktur yang teruk. Falsafah dia kat sini adalah ketegaran, bukan flexibility. Dia tak bergoyang macam pokok untuk lepaskan tenaga. Sebaliknya, bangunan ni direka dengan kekuatan mutlak untuk bergerak sebagai satu unit dengan tanah. Memang satu penyelesaian yang sangat lasak untuk salah satu persekitaran geologi yang paling mencabar di dunia. Dan kat sinilah kita jumpa satu benda yang mengejutkan. Walaupun lawan kuasa alam yang lain-lain, kedua-dua menara ni sebenarnya kongsi DNA structure yang sama. Dua-dua bergantung pada tulang belakang yang super kuat, sistem dinding teras konkrit bertertulang di bahagian tengah dan tiang mega yang besar di sekeliling perimeter. Sistem yang dah terbukti ni memindahkan semua beban berat bangunan terus ke dalam tanah dan memberikan kestabilan maksimum tak kiralah terhadap angin atau gempa.
Okey, dah berjaya tawan angin dan bumi. Tapi kedua-dua gergasi ini sekarang kena hadap cabaran ketiga. Cabaran yang sama. Dan kali ini bukan cabaran fizikal, tapi cabaran ekonomi. Ini soalan penting dia. Dah berjaya takluki alam, boleh ke gergasi-gergasi ni takluki pasaran pula? Sebab membina tu satu kejayaan. Nak penuhkan bangunan tu, itu cerita lain. Lagi-lagi dalam dunia hari ini. Dan inilah dia, musuh ketiga mereka, realiti pasaran. Menjelang tahun 2026, kedua-dua Kuala Lumpur dan Jakarta dijangka akan hadapi isu lambakan ruang pejabat. Cabaran paling besar bagi pemilik kedua-dua gergasi ini ialah nak isi beratus-ratus tingkat ruang pejabat premium dalam era ekonomi yang tak menentu. Cabaran ni jadi lagi teruk sebab perubahan global ke arah bekerja dari rumah. Budaya kerja kita dah berubah secara asasnya. Permintaan untuk ruang pejabat physical grade A yang besar, yang berpusat, makin mencabar. Jadi soalannya, siapa sasaran penyewa yang sanggup bayar sewa premium di menara tertinggi negara? Bila banyak syarikat sekarang dah terima model kerja hibrid atau jarak jauh. Jadi, macam mana kita nak simpulkan pertarungan antara dua ikon ni? Ini bukan lagi pasal siapa lebih tinggi, tapi tentang apa yang dilambangkan oleh setiap kejayaan. Macam ni, Merdeka 118 adalah bukti keupayaan Malaysia untuk cipta rekod dunia dan kuasai teknologi pembinaan ultra tinggi. Ia dah jadi satu penanda aras global. Sebaliknya, Autograph Tower pula adalah bukti keupayaan Indonesia untuk membina struktur mega dengan selamat di salah satu zon bencana paling bahaya di dunia. Ia satu kejayaan kejuruteraan defensif. Pada akhirnya, kedua-dua struktur ini adalah kebanggaan rantau ASEAN. Malaysia dan Indonesia telah membuktikan bahawa keupayaan kejuruteraan tempatan mereka adalah setaraf dengan kuasa besar dunia. Jadi, tak perlu berbalah siapa yang lebih hebat. Janji sebenar kedua-duanya ialah mereka berdiri teguh, sama ada melawan angin kencang ataupun gegaran bumi. Jadi, soalan terakhir untuk anda renungkan, antara ketinggian yang memecah rekod atau ketahanan yang tak boleh goyah, pencapaian kejuruteraan mana yang lebih mengagumkan anda? Setiap satu adalah kejayaan yang luar biasa dalam haknya sendiri, melambangkan kemuncak pencapaian dan cita-cita manusia. Cuba kongsikan pendapat anda.